Okey, saya nak mendedahkan 4 perkara menyebabkan Anwar Ibrahim tergolek ataupun tumbang. Ataupun selepas PRU ke-16, PH akan gulung tikar. PH akan jadi pembangkang balik. 4 perkara ini adalah saya nak merangkumi. Yang pertama, Rafizi Lamli. Yang kedua, Bloomberg. Yang ketiga, Victor Chin. Yang keempat adalah isu minyak naik. Jadi saya nak rungkaikan kepada yang pertama tentang isu daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi Lamli dalam podcast beliau. Okey? Yang pertama, Rafizi Lamli mendedahkan laporan daripada Bloomberg. Laporan itu dibaca oleh Rafizi Lamli, orang-orang PKR tak dapat jawab, orang-orang PH diam. Daripada kerajaan Anwar Ibrahim sendiri tak mampu nak merungkaikan ataupun mengambil tindakan sewajarnya dalam isu pendedahan laporan dikeluarkan oleh Bloomberg. Sudah jelas. So, penafian demi penafian, tetapi tindakan yang boleh menyenangkan hati rakyat tak ada. Kedua, laporan 40 muka surat yang dikeluarkan oleh Victor Chin, yang dibaca oleh Rafizi Lamli, membabitkan kepimpinan PKR itu sendiri. Dan dalam Rafizi Lamli buat podcast, Rafizi Lamli ada menyebut berkenaan dengan satu mesej sampai menyatakan Rabanan menghantar lawyer untuk menyelesaikan masalah pembayaran, membabitkan RM 9.5 juta. Ini saya kodkan kenyataan Rafizi dalam podcast ya. Bukan saya nak menuduh Rabanan. Okey, itu poin dia. Okey. Lepas itu Rafizi Lamli mendedahkan isu mafia korporat. Sampai sekarang pun kita tak tahu. Mafia korporat ni kita tahu nama yang disebut juga adalah Espraem, Polis, Ketua Espraem, Anwar Ibrahim, Farhas dan beberapa kepimpinan PKR pun tak berjaya dijawab. Okey. Kita juga mendengar pendedahan daripada cerita Rafizi Lamli, perjumpaan setelah pemilihan parti melibatkan beliau, Rafizi Lamli, Nur Izzah dan juga Saifuddin Nasution. Berkenaan dengan apa? Isu PKR itu sedang nak dirampas oleh Farhas daripada luar yang mana menggunakan kuasa duit. Yang kita tahu Farhas adalah orang berduit. Orang pun tahu Farhas ini siapa dengan Anwar Ibrahim. Farhas juga orang tahu adalah seorang yang pernah bersama dengan Anwar Ibrahim, iaitu Setiausaha Sulit. Okey, kita habis tutup di situ. Kita pergi kepada isu Bloomberg ni lah. Isu Bloomberg yang saya perkatakan, pendedahan Bloomberg seperti mana yang saya ulas daripada ulasan Rafizi Lamli yang awal tadi, iaitu mendedahkan Espraem, PDRM, Ketua Espraem, Anwar Ibrahim, mendedahkan Farhas, mendedahkan beberapa kepimpinan PKR yang lain, dan akhirnya kita lihat ramai pemimpin PKR dah macam kera kena belacan, melompat sana melompat sini, dan percubaan untuk menjawab isu ini hanya diberi tugas kepada ceplos, kepada penyokong PKR, kepada ahli PKR. Maka jawapan daripada rakyat adalah seolah-olah hal yang terjadi ini adalah betul, sebab tidak ditangani di peringkat atas, tidak ditangani dengan baik, dan rakyat melihat bahawa persepsi ini adalah persepsi betul. Ini yang kita boleh lihat. Okey? Dan melibatkan juga perkara ini, laporan Bloomberg ini, rakyat melihat Anwar Ibrahim membisu. Anwar Ibrahim tak jawab, tetapi mempertahankan Azam Baki. Anwar Ibrahim tak pecat Azam Baki. Anwar Ibrahim tak letak SPRM di bawah parlimen. Dan orang lihat tata kelola Anwar Ibrahim dah jadi tata kelaut. Ini melibatkan laporan Bloomberg. Kenyataan terkini yang terbaru hari ini adalah 30 hari bulan Mac. Victor Chin kata kalau tidak ada pembayaran daripada individu yang bernama Mr. R untuk kembalikan duit itu sebanyak RM 9.5 juta, maka dia akan dedahkan. Jika perkara ini terdedah, maka hancurlah satu PKR itu.
dan kesannya kepada komponen mereka iaitu PH. Saya tak tahulah DAP nak terima macam mana, Amanah nak terima macam mana dalam isu ini. Jika duit RM9.5 juta ini dikembalikan, rakyat masih nak tahu siapa orang itu. Victor Chin bertanggungjawab untuk jelaskan kepada rakyat siapa individu ini. Bukan persepsi-persepsi di luar menuduhkan siapa sana, siapa sini, siapa orang itu, siapa orang ini. Tapi Victor Chin perlu dedahkan kerana ini adalah sangat penting, kerana juga benda ini membabitkan duit. Ini boleh dikategorikan sebagai rasuah, ini juga boleh dikategorikan sebagai sogokan dan sebagainya. Victor Chin tak boleh berdiam diri. Kena maklumkan siapa individu itu. Itu. Jadi selagi kerajaan tak tangani isu ini, Anwar Ibrahim akan dalam keadaan berbahaya. Okey, yang terakhir kita tahu isu minyak. Isu minyak ni kita rakyat yang faham ekonomi, kita kata memang betul harga minyak ini naik. Kita rakyat tak marah kalau kerajaan naikkan harga minyak. Rakyat faham masalah minyak seluruh dunia ni naik. Tetapi kenapa harga di Malaysia ni melambung gila babi? Yang pertama, diesel. Harga diesel jauh lebih tinggi daripada kebanyakan negara-negara Asia ni. Kalau kata penyeludupan itu berlaku, kenapa kita tak samakan daripada sebahagian negara Asia yang ada di sekeliling kita ni? Kita samakan harga dia. Contoh, kebanyakan diesel kita diseludup di negara mana? Maka kita naikkan harga diesel setara itu. Kenapa mendadak naik lebih tinggi daripada Indonesia, lebih tinggi daripada Filipina, lebih tinggi daripada Thailand? Kenapa? Kalau betul ada penyeludupan, buatlah harga yang setara dengan harga mereka. Jangan tinggi daripada harga mereka. Yang keduanya, rakyat Malaysia ni hanya ada 32 juta orang. Dan sebelum ini itulah sebabnya rakyat mempersoalkan tindakan Anwar Ibrahim. Iaitu dulu Anwar Ibrahim kata boleh turunkan harga minyak. Harga naik minyak ini menguntungkan negara. Tapi untung dekat mana? Kita kembali kepada cerita rakyat ni tadi. Kita ini berjumlah 32 juta orang aja, negara kecil. Kenapa tak boleh pertahankan subsidi untuk rakyat? Subsidi minyak yang ada lah, yang sekarang ini kita lihat diturunkan kepada 200. Bolehlah untuk mereka nak pertahankan cerita Anwar Ibrahim ni, geng-geng penyokong Anwar Ibrahim, kadam-kadam Anwar Ibrahim, geng-geng PKR, pertahankanlah. Tapi seandainya kamu dulu berada di blok pembangkang, seandainya hari ini Anwar Ibrahim jadi ketua pembangkang, saya percaya nak runtuh dan negara ini kena kritik dengan geng-geng PKR. Nak runtuh dan negara ini, nak runtuh dan dunia ini dikritik habis-habisan oleh orang-orang PKR. So itulah. Jadi jangan munafik, jangan hipokrit. Perkara ini memang terjadi dan kita boleh lihat hari ini. Laungan reformasi PKR pun dah senyap. Laungan lawan tetap lawan pun dah senyap. Sebab mereka sedang bergelumbung dengan tai. Mereka bergelumbung dengan tai, menegakkan benang basah. Jadi hakikatnya itulah. Sebab itu saya kata, di akhirnya, rakyat akan tolak PKR, rakyat akan tolak PH dalam PRU ke-16, ataupun rakyat akan desak kerajaan ini dan akhirnya Anwar Ibrahim akan melakukan pilihan raya dengan cepatnya, mungkin tahun ini ataupun awal tahun depan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you.